Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera geng. Okey, kembali lagi ke channel YouTube aku. Okey, so hari ni aku nak servis aku punya MD115. Kat sini kita ada plug. Motor aku sekarang ni dah menghampiri 40k. So setiap 10k aku akan servis lah, tukar plug, tukar air filter, tukar coolant, dan aku nak servis total body, dan last sekali tukar dia punya fuel filter ni. Nak tukar sekali lah. Dan minyak hitam sebab aku dah tukar hari tu, nanti aku akan tukar bila dah cecah 3000 kilo lah. Ok, so jom kita buka dulu cover set. Jadi jom kita buka dulu kita punya cover set ni. Ok, basically yang ni kita dah boleh buka juga. Ok, ni kita letak sebelah sini. Ni skru depan. Skru sini. Skru sini. Dan skru sini. Okey, kita letak sempat. Dan untuk okey, kat sini kita boleh nampak lah, sini kita punya tank. Saya kita kena buka untuk nak servis, nak tukar dia punya fuel filter. Ni kita punya air filter, kita punya location. Dan untuk tukar spark plug ni lagi senang kalau kita buka bar sebelah kanan ni lah. Okey, yang nak buka sebelah kanan ni kita perlukan Allen key. Okey, yang bawah ni dia akan sangkut ke radiator bawah ni. Radiator sini dia akan sangkut ke sini. Okey, yang ni sebelah kanan ni letak semua setempat. Okey, jadi kita ada toggle, jadi senanglah clearance kita untuk tukar spark plug. Jadi mari kita tukar spark plug dulu. Yang ni coil api dekat sini. Coil api dekat sini, jadi apa tarik yang ni. Tarik dulu plug cap ni. Dan apa ambil plug opener. Masukkan cantik-cantik. Okey, so ni spark plug lama lah. Boleh nampak lah kalau dia keperang-perangan ni, maksudnya dia running cantik lah. Dia running cantik. Kita tambah kalau color hitam kan, maksudnya dia running rich. Dan kalau color putih tu maksudnya tak cukup. Kita nak dia keperang-perangan macam ni. So mari kita tukar spark plug dulu. Kali ni aku ambil yang NGK G Power punya. Yang ni apa ni? Yang ni MR8E, yang ni dia CR8E GP. So jom. Okey, untuk pasangkan apa punya spark plug ni, first kali apa masukkan dengan tangan dulu, kunci sampai dia lekat. Hampa hand tight dulu all the way sampai masuk. Okey, lepas tu hampa pusing guna plug opener ni sikit saja. Okey, yang ketat sangat. Okey, masukkan balik plug cap ni dan kita try start motor. Okey, sampai dengar bunyi macam tu. Okey. Mari kita start motor.
Okey. So tak ada bunyi apa yang pelik-pelik, so settle. Okey, seterusnya kita akan buka panel sebelah kiri pula. Letak tepi. Okey, jadi sekarang ni kalau kita nak buka kita punya tank ni, kita kena buka kita punya cover ni dulu. Kena cabut dia punya 2 skru sini. Terus lagi nak kena buka kita punya kunci ni. Okey, macam tu saja. Letak skru dia macam tu balik. Dan letak di sebelah sini. Okey. Jadi ni kita punya tank. Dan di sini kawasan air filter kita. Kalau apa nampak kat sini, kita punya air filter kita dia dilindungi oleh bracket apa nama kita punya tank ni. Jadi kita kena buka sini dulu, buka cover ni untuk dapatkan banyak clearance sikit. Dan dia punya mount dia dekat sini. Jadi kita kena buka guna Allen key. Mari kita letak dulu skru kita cover kunci ni. Okey, besar lagi sikit. Okey, dah kita buka dah sebelah. Sebelah lagi. Kita kena luluskan dulu. Okey. Okey, macam ni bracket dia. Letak setempat. Dan actually tank kita dah boleh bergerak dah lah. Okey. Dan kena buka satu skru Allen key. Di sebelah sini. Patutnya dia ada Allen key kanan tau. Aku rasa mungkin belah sini jatuh kot. Sebab dulu aku pernah servis dulu. Okay, nak kena cari dia punya replacement. Okay, nampak dah boleh angkat kan. Okay, dekat sini. Okay, hampa akan nampak dia ada banyak clearance lah. So, tapi kat sini kita ada connector kita. Kita ada, tunjuk hampa sikit. Okay, kita ada 1, 2 dan 3 di belakang sini. 1 dan yang ni dia punya hose lah. Okay, yang ni tarik saja. Ni pun tarik saja.
Dan ni kena turunkan dia punya merah ni. Dia punya klip merah ni. Okey, konektor merah ni cabut. Apa wiggle-wiggle sikit dan cabut dia punya ni, injector ni. Lepas tu masukkan balik. Satu lagi apa cabut hose ni. Okey. Ni kita punya tank kita dah cabut keluar dah. Kita letak tepi kejap. Jadi mari kita buka dulu dia punya ni, dia punya location dia lah. Make sure dia ikut routing dia dekat sini untuk konektor dia ni. Sekejap bila kita masukkan baru kita tekan balik lah. Sini. Ni konektor dia duduk kat sini. Jadi mari kita buka untuk tukar kita punya air filter dulu. Tapi sekejap kita kena buka semua untuk kita nak cuci kita punya throttle body. Jadi aku rasa better kita buka terus dia punya airbox ni. Satu skru jatuh sini, tak apa, lagi kita akan ambil balik lah. Jadi kita nak buka dia punya throttle body ni. Throttle body pula, airbox ni. Tak ada saja itu macam. Dan ni ada satu hose kat sini kan. Tarik dia punya klip ni, cabut dulu. Okey, ni kita punya airbox. MD115 punya airbox. Tak sebelah dulu saja kita akan tukar dia. Mana habis skru tadi? Oh, ni celah ni. Okey, lepas secure balik. Skru airbox kita. Ini skru kita punya tank. Nanti nak kena cari replacement satu. Tak sini. Okey. Apa tengok sini kan, ni throttle body empty lah. Memang aku tak pernah servis lagi throttle body ni. So jom kita cari kain bersih. Kita lap dulu. Okey, kat sini hampa pulas je throttle. So dia akan fully open kan, boleh masuk lap. Okey, sekejap aku akan start dan aku akan tembak throttle body cleaner. Tapi mungkin takkan boleh tahan lama sebab kita punya motor kita tak ada petrol. Maksud aku tak ada petrol ke throttle body tu. Bagi dia duduk situ sekejap. Telak balik. Okey. Okey lah tu untuk throttle body kita. Okey, so mari kita tukar kita punya air filter kita. Pasang balik je dia punya o-ring ni. Okay, ni air filter original yang lama. Tengok masih lagi elok lah, dalam keadaan elok lah. Tapi kita ni just simpan sebagai spare je lah. Sebelum tu, mari kita lap dulu dalam ni. Kadang-kadang ada minyak terlepas daripada kita punya throttle body. Kalau hampa tengok,
Actually yang lama punya not bad jugalah. Masih lagi dalam keadaan elok. Dia ada ikut bentuk dah tau. Hampa takkan boleh silap lah. Uish. Okay, jadi mari kita pasang airbox kita dulu. Okay, ini kedudukan dia. Okay, so siap pemasangan airbox kita. Jadi sekarang ni aku nak tukar fuel filter pula lagi. Set, mari kita pasang dulu. Aku harap minyak aku tak penuh. Kalau minyak penuh nanti dia susah sikit. Sebab takut melimpah. Okay, dia Allen key senang saja. So, abang boleh tengok lah. Dia punya positioning dia, kedudukan dia macam ni. Connector ni mengarah ke sini. Dia punya yang tube hose ni mengarah ke bawah ni. Jadi jom kita buka dulu. Okay. So yang ni fuel filter yang lama. Yang ni fuel filter yang baru. Boleh nampak lah. Jadi nak lap tangan sat. Jadi untuk kita buka ni, oh Allah, minyak besar. Jadi untuk kita buka ni, dia ada macam kat sini kalau apa boleh tengok kan. Dia masuk dekat sini. Kedudukan dia macam ni. Jadi kita kena benda lah ni, kita kena kepak dia. Ni tak perlukan screwdriver yang besar, dia perlukan screwdriver lepiak yang kecil. Besar ni cukup. Besar ni saja. Ni aku kat tepi dulu, takut patah lagi. Dalam semua benda ni plastik. Korang boleh nampak dia ada gap kat sini kan. Gap sini, gap sini. Kan ni kita nak tolak dia masuk dalam gap tu. Okay, dah berjaya cabut dah. Dia actually kena twist macam ni je. Pusing tu, pusing tu. Dan ni comparison yang antara lama dan yang baru lah. So memang setiap 10,000 aku akan tukar. Masuk pun sama je. Hampa je press je masuk.
Okey, dah apa masuk. Okey, begitu saja untuk tukar fuel filter ni. Jadi mari kita masukkan balik. Okey, tadi aku saja buka balik tadi. Aku nak check tengok. Okey, tapi tadi aku dah discover satu cara paling mudah untuk kita pasang balik floating ni kan. Kan kedudukan dia macam ni tau. Kan. Jadi apa masukkan je macam ni. Bertolak je dia. Kau masuk lah. Tak perlu buat macam tadi tu. Tadi tu macam susah sikit lah. Okay, make sure bila kita pasang ni dia lekat elok. Okay geng, sambung kembali. Tadi kan minyak keluar ke sini kan. Sekarang minyak dah tak keluar dah. Supposedly dia takkan boleh ada leaking lah. Cara dia, aku buka penutup tank minyak atas ni untuk buang dia punya pressure. Untuk buang dia punya pressure supaya dia tak tendang kat bawah tu lah. Okay, jadi sekarang ni we are good to go lah. Sepatutnya takkan boleh ada leaking. Sebab dia macam ni. Bila sedut baru dia keluar. Ni. Bila sedut baru dia keluar. Dia bukannya boleh free flow macam motor lama. Okay, jom kita pasang balik. Alright. Okay, tutup balik rapat. Okay, and then kita punya connector sini dan kita punya connector sini. Okay, make sure cun-cun. Okay, mari kita try start. Jadi biar kita biar dia running dulu sekejap. Dia 1,500 ni okey betul ya tu. Mau dia kena buat pergi running gini. Basically kita check balik dia punya ada leaking ataupun tak ada leaking. Nah, kita kotak angin. Supposed to be all okay lah. Okay, kita boleh sambung. Last kali adalah penunggaran coolant lah. Yang tu aku akan buat nanti. So sekarang ni kita bagi motor untuk kita running dulu. Jadi aku nak pasang bracket untuk kita punya tank dulu. Kita biar dia running dulu. Kita nak make sure kita punya throttle body tu okey lah. So last kali adalah coolant lah. So sekarang ni aku akan biar running dulu sekejap. Lepas tu saya aku akan biar dia cool down. Lepas tu baru aku akan tukar coolant lah. Kita akan drain coolant dan tukar coolant baru. Tapi bila nak tukar coolant tu kita kena buka dia punya guard ni lah. Okay.
Okay, so good tu kau. Okay, saya aku ke sambung lagi. Okay, jadi aku dah buka dah aku punya cooler ni. Jadi kita tuang masuk dalam dulu. Sampai dia keluar solid lah. Okay. Yang tu pun dah solid dah tu. Dah bukan colour putih lagi dah. Kita tutup sikit. Tutup dulu. Sekejap. Kita kena start motor. Dia kena fit in balik dekat apa nama ni, dekat dia punya tube-tube ni. Nampak bila lampu picit tu dia coolant dia akan menurun. Kena biar dia fill in semua dulu. Ni nampak bubble tu dah keluar kan. Tank spare ni hampa isi sampai full saja tau. Jadi masukkan dulu hose bawah ni, hose tadi tu. Okey, cukup isi sampai full saja. Jadi kita boleh tutup balik. Main coolant. Okay, tadi dah bawa running dah sikit. Nampak kan? Sayang bawah tu. Kos kena isi banyak lagi. Pegang. Dia bila motor dah running baru kita boleh ni. Sampai topak lagi masuk. Jangan jatuh kan. Nampak banyak nak kena isi sebenarnya. Okay, boleh pergi running lagi sekali.
Okey, motor kena pergi running lagi sekali untuk check keadaan kita punya coolant. Okey, lepas kita dah pergi running 2 kali, hang boleh nampak kat sini coolant ni dah sampai ke paras atas lah. So ke mana pun hampa nanti bila buat nanti make sure hampa running. Lepas tu hampa check balik hampa punya coolant punya volume. Make sure lepas running tu confirm ada yang kurang lah. So nanti kita akan top up lagi sikit. Pegang, jangan pegang ni panas. Kita akan top up lagi sikit. Okey. Kita boleh tutup balik lah. Okey. So jom-jom kita pasang balik semula. Okey, lepas dah siap semua tu, jadi kita pasang semula. Dia pasang tu nak pasang tu. Kau sama dek? Kau pasang dia. Sekejap boleh tengok. Dua belah. Ya, betul. Dia 2 set. Oh, skru semua sama. Ada yang sama, ada yang lain sikit. Dua ni abang. Sebelah kanan, sebelah kiri abang dah asing dah. Jadi mari kita pasang sebelah kiri tu. Ni patah apa? Belah ni. Tak ada lah. Tak ada. Jaga-jaga. Han tak boleh begitu. Dia ada cara dia. Jangan je. Sat. Tu, dua, tiga. Okey, ni overflow dia punya kedudukan macam tu lah. Okey, dah siap dah. Pemasangan bawah punya. Mana boleh tu lah. Dia berapa? Sat, bukan pasang ni. Mau pasang mana? First kita nak pasang kunci cover dulu. Hai mas kena berbunga. Ada kat situ. Kat belakang ni. Ha? Kat belakang ni. Kunci seketak sesedap rasa. Sahat. Okey. Okey. Lepas siap tu kita masukkan cover ni. Tengok. Macam ni kedudukan dia. IMIT 10. T. Kat kaki hang. Tu dah sun. T 8 tu. Sini. Ni. Tu T 12 tu. Okey, dah siap dah pasang tengah macam ni. Lepas tu baru kita pasang yang ni. Boleh lebih ni. Okey, hampa tengok ah. Sini. Saya jangan masuk ni. Dia ada selok ni tau. Klik-klik ni semua kena jaga-jaga. Klik dia ni senang nak patah. Masuk macam ni dulu. Okey, tekan masuk macam tu lah. Ni jaga masuk sini. Masuk dulu. Okey, tekan. Kat ujung. Okey. Okey, lepas tu kita bodor skru atas ni dulu.
Skru atas tu hang ambil kat situ. Bentuk dia macam ni. Ada kat situ. Bukan. Tu. Hang cuba check kat situ. Dah. Hang cari ada situ lah. Hang angkat semua tu. Sampai aku punya sini tu. Sini. Oh, di mana? Mana dia? Tengok. Betul. Okey, dah siap tu. Kita pasang benda ni. Skru panjang ni. Aku buka ujung ni dulu. Ni Betul. Ambil screwdriver. Okey, dah siap tu. Baru pasang yang ni. Dia tarik daripada sini. Masuk macam tu. Lepas tu tadi kita ada 3 skru ni kan. Satu skru bawah ni. Kalau tak boleh, memang buat. sebelah ni. Dia ada cara dia. Sebab kalau ketat sangat, sebab kalau tak betul nanti patah klip. Sebab memang buat tu. Sekejap lagi. Ni kena tekan sikit. Mai. Pegang ni. Ni, skru. Okey. Jadi, skru dia macam ni kedudukan dia. Okey, macam tu. Dan satu nut dekat atas ni. Lepas secure dulu. Tapi jangan kunci sampai habis lagi. Okey, yang ni klik-klik ni semua baru cucuk balik. Masuk. Saya nak tunjukkan berapa susah. Masuk dulu. Masuk dulu. Dah masuk dulu. Tunggu tekan. Nampak tak? Okay, masuk dulu, betul tekan. Dia akan secure balik lah. Ni pun sama. So, yang ni apa kunci. Macam tu. Dan yang ni pakai lengki besar. Yang ni kot. Okey. Tunjuk tu.
Jangan bagi straight lah. Tak bagi straight gitu. Ha. Agak ada isu lah. Lepas tu RPM kita sepatutnya ada kami dekat 1,500 tu tau. 1,500, 1,600, 1,700, lebih kurang macam tu lah. Okay, thank you so much for watching. See you guys on the next video. Okay, bye.